Okey, lepas tu joining fee interest yang baru ahli masuk tu dalam 357 orang. 50, okey. Lepas tu annual fee lebih kurang 330. Ini adalah direct cost. Boleh lihatlah kat sini apa-apa direct cost. Kita adalah surplus lebih kurang 80,000. Dan ini adalah macam lebih kurang fix expenses, tapi tak adalah fix sangat sebab macam kita stationery ni bila ada guna macam itulah PT AGM tahun lepas dah lebih. So kita total surplus tahun lepas agak lumayan 70,000 122. Okay, lepas tu kita balik semula, kita pergi ke balance sheet. Balance sheet fixed asset next ni yang jelas adalah educate equipment projector. Lepas tu tahun lepas bank kita ada keuangan agak stable 232. Tapi dalam masa kita ada juga yang apa yang dia sediakan pada PTNG Coffee Table Book tu lebih kurang 8,000 lebih. Yang ni saya masukkan kat sini sebab belum recognize sebagai expenses lagi. Itu defeat income SCTF ni dana yang kita dapat SCTF 2 tahun lepas, dan ada yang dikeluarkan lagi yang belum claim dengan SCTF lebih kurang dalam 15,000. So yang tu belum rekodaskan lagi. And then membership annual fee ni ada yang member ni baik hati bayar lebih. Okay, saya beritahu lah supaya dia orang tak bayar lagi untuk tahun ni kan. Kita punya adalah Dr. Syikin tak payah bayar. Okay, Amir Iskandar Fazana. Okay, diorang lepas tu Cik Ismail. Cik Ismail ni saya kena check dah berapa tahun dia tak perlu bayar lagi dengan Dr. Rita. Berapa tahun rasanya lagi ni dia tak perlu banyak sangat duit. Mungkin dia boleh minta lah budik dia suruh sponsor saya sampulkan untuk RM10 tu kan. Sebab kat sini rasanya dalam RM60 dengan Dr. Rita dia saya kena check balik semula. Dr. Rita mungkin tahun ni lah sebut Cik Mail lah kot 5 tahun Cik Mail tak bayar. Macam dia semua mana? Ya. Okay, and then kita ada provision of Ulumuddin profitable lebih kurang dalam 116,000 yang duit ni okey, dia macam ni terjadi ni, duit tu dah masuk pada tahun lepas hujung tahun. Lepas itu ada hujung-hujung tahun 30-31 tu kan. So bila kita buat payment tu dia jadilah bulan Januari. So bila Januari tu tahun yang berikutnya, kat situ expenses yang perlu dibayar dia 116. Kalau kita tolak dengan 232 tu tinggallah berapa saja sepatutnya lah selepas tolak dengan belum muda. Okay, saya rasa untuk tahun 2025 ini sajalah perbentangan daripada saya. Ataupun nak tahu ke yang dia latest keuangan sampai bulan 3, tapi tak ada dekat dalam skrin, hanya saya dengar cakap-cakap je gitu. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Ini last saya cakap dekat. Boleh je. Okay, boleh okay. Bab dia kita panjang sikit bang. Okay, sebab nak tahu kan 2023 sampai sekarang ni duit ada ni, saya buat report ni sampai bulan 3. Dia yang sekarang kita dah berapa bulan dah? 12 bulan. So 12 hari tu adalah perubahan sikit. Okay, kita cerita pasal kewangan duit dalam bank sajalah pada 31 ni tinggal 112,000 948. Yang lain-lain tu okey, saya nak highlight lah juga pasal buku PTNJ. Mungkin ada yang tanya bila saya dah buat betul-betul PTNJ ni, buku dia bulan 3 tu kita lebih kurang dapat 89,000 saja. No sorry, 74,850 pada buku apa tu. So bila nak fikir balik tu, sebenarnya buku ni kita make it loss lah dalam simbol lebih macam tu. So each of okay lah, tak apalah kan. Sebab ada yang belanja-belanja yang tidak diperlukan. Sebab lagi satu pun seperti yang Dr. Atika beritahu, sebab 4 lokasi dalam satu masa yang sama. So banyak sangat pun yang terlibat. Tapi walau macam mana pun kita dah usaha, dan kata orang tu deposit tu sikit saja, minimal dalam 1,000 tu dia okey lah kan. Dan dia boleh cover yang lain. Asalkan ahli yang terlibat tu tak terasa seperti kata orang berbaloi lah dapat bayaran kan. Maksudnya nurse kata orang tu
apalah rugi kata fungsi kan, tak apalah macam membakar diri seperti lilin kan. Asalkan ahli itu akan datang, dia naklah juga lagi pergi ke site. Walaupun kata orang tu sikit, tapi hakikatnya duit tu keluar oleh NES lah. Macam contoh macam Keltis. Okey, saya rasa itulah sahaja pembatangan diri saya. Dan di sini saya ingin mengumumkan sesuatu lah yang saya tidak berhasrat untuk meneruskan jawatan saya sebagai bendahari lagi. Sebab saya rasa dah hampir 10 tahun dah saya dengan NES. Saya bermula pembentangan ni di Fraser Hill dan bila Tuan Ni buat adik di Fraser Hill, saya mengakhiri ni di Fraser Hill lah. So buka di Fraser Hill, penutup di Fraser Hill. Okay, sekian, terima kasih. Dan ada apa untuk waktu tahun kemudian, sebelum ni boleh refer saya. Yang kemudian tu refer dengan bendahari baru. Terima kasih. Di awal tu tak tadi Hu nak kempen untuk apa? Kepada semalam dia dulu kempen. Okey. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan pernyataan keuangan? Klaim semua okey Dia cakap belakang tak pegang, semua cakap depan. Semua dapat Kau ada nak minta tambahan apa lagi kita cadang. Kita tulis yang baru. Okey. Selesai. Bab kewangan semua clear Jadi sekarang dah sampai ke peringkat pembubaran Kabinet 2024-2026. Jadi tak payah nak cakap apa lagi Saya bubarkan dan saya melantik diri saya sebagai dia petang saya duduk Okey, dekat ini tuan-tuan tadi nak kita bubarkan hari kita besar pengurusan 2024-2026 boleh Okey, kita baru dengar pengumuman daripada Puan Najan. Saya sangat terharu 10 tahun dia ada on off dia. Tapi kalau nak cerita tu dia panjang. Dia ada waktu dia rehat. Harap ini dia rehat sekejap, nanti dia aktif balik lah. Azhar ni duduk selang sepintu dari rumah saya. Okey, jiran saya. Kalau nak gaduh, kita gaduh kat sini. Kat rumah jangan gaduh. Sebab dia selalu ambil buah limau saya selalu ambil buah sini dia. So kami berbincang kadang-kadang melalui pagar je. Zah, duit dah masuk. Cerita dia macam itu. Tapi Azhar telah buat satu perkara yang baik untuk NES. Sebab bila dia menjaga kewangan kita, saya rasa orang lain di sini tiada kerisauan. Kerana beliau adalah profesional yang menjalankan juga bisnes tax konsultansi. Okey, dan beliau punya experience yang sangat besar, lama dalam industri. Tapi kita hormati keputusan Haji Azhar. Saya on behalf of NES minta maaf juga sekiranya ada perkara-perkara yang di luar jangka. Cuma kita harap betullah kalau siapa-siapa nanti yang dilantik jadi bendahari. Sebab saya tahu proses ini sangat licin. Kena pergi bank, kena itu, kena ini kan. Perkara-perkara ini perlu diuruskan sebab kewangan adalah pilar dalam satu pertubuhan pada saya. Walaupun duit dia tak adalah banyak mana, tetapi kalau tidak diuruskan dengan betul, dia akan jadi satu perkara yang akan merisaukan semua orang. So itu sekiranya ada keperluan yang akan diperlukan oleh bendahari baru yang akan dilantik nanti, saya tak pasti siapa. Jadi saya mohon Azhar teruslah bantu walaupun beliau bukan bendahari lagi, tapi bantulah kami untuk kita menstabilkan perjalanan itu, sebab proses transisi ini biasanya akan mengambil masa beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum kita akan balik semula kepada landasan yang betul.
Satu lagi dari segi saya komen sikit dari segi buku Taman Negara Johor. Bila kita bersetuju buat, kita tahu bahawa buku itu adalah satu cabaran besar. 5 lokasi, 2 buku pada kadar yang sangat minimum. Tetapi kenapa kita ambil? Kita ambil kerana itu adalah ada opportunity untuk kita explore lebih dalam kepada biodiversity. Okey. Sebab itu dalam NES biasanya keputusan untuk meneruskan sesuatu kerja banyak bergantung kepada the background of the job. Kita don't simply take the job kalau kita rasa tiada keperluan untuk kita meneruskan job tersebut. Tapi kalau kita rasa job itu sangat signifikan kepada kita dan juga kepada komuniti, biasanya kita akan tolerate taxi sikit in term of cost. Sebab Taman Negara Johor is one of the significant name lah kalau dalam Malaysia. Kalau kita let go because of kita sangat particular about untung rugi, okay, kita akan kehilangan that opportunity untuk kita bergerak atas tiket Taman Negara Johor dan juga atas tiket biodiversity. Itu saya nak maklumlah. Kenapa rugi pun kita tahu kita akan sangat struggle with the cost, tapi kita pergi juga, kita buat juga kerana ada signifikannya behind the story. Okey, nanti siapa yang dilantik pun saya harap kalau akan datang projek-projek yang ada value tinggi, walaupun pada kadar keuntungan ataupun, because we are not the profit making organisation, walaupun kita rasa sangat tight the budget, kalau boleh cuba mintalah ahli-ahli kita ni buat, kita try to take care as much as possible, kita try to be fair to everyone in term of the allowance and everything. Tapi mungkin dari segi portion untuk NES itu kita sacrifice sikit. Ada job yang signifikan, ada job yang kita boleh let go. Itu saya, mesej saya. Okey, itu je. Saya serah balik kepada Tuan Saiful, dan we wish Haja Azra all the best dan kita bagi tepukan kepada dia. So kita akan merindui Cik Azhar. Oh, cakap lagi, okey. Boleh. Sebab kan ada peluang pun. Okey, baik. Saya sebenarnya tadi terlupa. Saya nak mohon maaf Pada semua yang sepanjang saya bertugas sebagai bendahari, ada yang mungkin ada kata-kata ataupun pelanggan yang menguruskan hati. Ada ketikanya saya mungkin tak approve ke, tidak bersetuju ke dengan cadangan-cadangan yang melibatkan kewangan. Sebab saya mohon maaf lah, sebab pandangan saya sebagai seorang bahagian kewangan ni berbeza dengan orang yang di luar bukan kewangan. Sebab saya memikirkan masa depan kewangan itu sendiri. So ada ketikanya tak bersetuju, ada ketikanya portion tu jadi sikit, ada ketikanya portion tu jadi besar, ada ketikanya saya macam let go je sebab saya dah nampak apa-apa yang berlaku dari segi kewangan. Okay, saya akhiri dengan mohon maaf kepada semua. Assalamualaikum. Terima kasih Azhar. Nampak Ramlah macam nak menangis, sedih. Okey. So terbubarnya Kabinet 2024-2026. Nanti dah sesuatu ni. apa soalan ni? Sekejap ya. So sekarang kita dalam keadaan tidak berkerajaan. DPM interim. Okey. Kita akan mulakan dengan 5 jawatan ahli AJK. Afiq dengan jawatan ni. Fungsi dulu. Okey. Dia promosi tetap bila AJK dulu.
Oh, sekarang dia nanti Hamzah tu. Okey. Cadangan untuk rantikan pengerusi. Cadangan? Janganlah, kesiankan siapa-siapa nak buat minit panjang. Mak ada tu? Saya cadangkan pengurusi lama dikekalkan. Okey. Ada penyokong. Cik Ismail pula. Encik Ganda cadangkan dikekalkan pengurusi lama. Kita tak ada untuk 2 pegang tak ada tulis 5 pegang pun tak apa kan. Kau nak buat undang-undang pula tak buat 2 pegang. Okey, kita boleh bercadangkan pengurusi lama Encik Sulaiman disokong oleh Mak Hani. Ada cadangan lain? Senyap tak ada siapa nak tahu ada? Kesian benar itu design status bila nak balik. Okey, lagi dia sudah terima dia. Nasi dengan betul lah. Cadangan di situ, Padang Azhar. Okey, Cik Sulaiman, selamat kembali ke Sultan 15 minit dia. Lepas dia capai tak? Kami Tak balik kita. Saya nak pinjam nak Abang Ika berjaya. Baik. Abang Ikan minum pun laju. Sudah kelegaan. Tapi tak legar lagi banyak lagi ni. Tak ada lagi baru satu. Okey, seterusnya adalah jawatan timbalan pengerusi. Benda ni tak ada dalam universiti tak ajak tengok tadi. Ada. Ini kena teman depan lah. Okey, untuk jawatan timbalan pengerusi cadangan Saya mencadangkan calon yang lama. calon yang lama juga. Boleh tak sokong sekali? Saya sokong. Saya menyokong. Oi, tak boleh malam pula ada Mama Hani dah ada tadi. Okey. Jap. Baru bila berduduk mulut tutup. Kadang Azhar. Cik Azhar disokong oleh Puan Ramlah. Nak sebut Aisyah pula. Cik. Cik. Perempuan tau. Ismail. Oi. Awak bercadang Cik Azhar. Cik. Sindia kak. Boleh. Cik Azhar. Nama yang orang yang sama, Cik Azhar atas tu dengan pecadang. Dia dah dua beza lah. Yang atas Kak Ani tu, Mak Ni, fungsi Mak Ni pun Mak Ni tak bagi nama orang Jawa sikit. Atas tu Puan Cik Nur Aini. Nur Aini T. Jadi. Siapa dia punya mentor ni? Cik Ani okey. Oh, Cik Azhar. Puan Ramlah. Puan. Okey. Ada cadangan lain? Tutup. Okey, Ismail pun ingin untuk perkara seterusnya. Welcome back. Jadi jangan lihat nama sekarang tu. Okey. Seterusnya adalah bendahari ya. Setiausaha dulu. Okey. Setiausaha. SU lah. Setiausaha. Okey.
Hud. Encik Hud. Mister. Ada sokong? Kata Atikah sokong. Nanti Atikah sokong. Lagi 2 tahun kita buat pakai-pakai. Macam mana? Okey. Lepas tu ada lagi satu penolong setiausaha, asisten. Siapa sekarang tutup? Okey, baik. Baikkan. Encik Nokti. Okey, saya selesai. Penolong setiausaha pula. Dulu Puan Noyu Aida. Oh, dia tak ada. Tak. Dia sibuk mencari harimau sekarang. Afiq nak siapa? Afiq nak siapa? Afiq nak siapa yang Aisyah, Dr. Dika, Dr. Syikir, Aida. Saya tak tahu. Oh, dah sekian. Atika, Cik. Okey. Puan Ramlah mencadangkan Cik Fiza. Penolong. Dia nak lawan musuh. Cik Azah mencadangkan Cik Maisara kan? Cik Aisyah kan dia dalam tu boleh kan? Aisyah. Saya suruh left. Saya Oh, tak ada. Tak ada yang ini lah. apa ni? Calon penolong ni satu Fiza. Sorry Maisara. Tulis tu orang. Nanti baru kena undi kan? Cik. Kasih cik. 3 bulan lagi Puan. Aisyah boleh? Saya dalam Aisyah pula. So, kalau 2 calon ada lagi? Farisha. Tak tahu Aisyah. Macam ni. Ikut perlembagaan tak ada bila dicalonkan. Oh, dia online. Oh, sorry. Tidak nampak. Oh, I am sorry very much. Dia pun tak tunjuk kat kita ni yang audience di luar kawasan ni. Ada lagi cadangan? The more the merrier. So, ambil dia. So, ya. Soalnya boleh angkat tangan sekali ke 2 kali? Sekali ya. Undi anda tidak rahsia kali ni. Okey. Tutup. Siapa tutup? Dr. Syikir tutup. Okey, kemudian sekali yang katakan untuk Puan Fiza. Kata calon kena keluar. Memang. Okey. Okey, undian untuk Puan Fiza. Angkat tangan. Sekali ya? 1, 2. Mana dia? Angkat lawan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di belakang. 6. Tu yang 6. Betul 6. Ada audit nak cek. 6, 7. 7. Cik Maisara. Maisara tunjuk muka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah baca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab Isa dah berdoa tu kat dalam. Okey, last untuk Farisha. Sambil nak angkat tadi, kena angkat. 1. Okey, Cik Maisara nanti tunggu letter over kita akan hantar surat rasmi. Bapak Sarah perlu SU.
Selanjutnya adalah Bendahari, Menteri Perumahan. Saya cadangkan food. Cadangan tu. Kita bagi fun. Afif cadangkan food. Awak kan dah sana, awak nak tanya ke tak? Ya. Food, kalau tu kepin selang 5 kali baru. Lagi? Farah Diana dicadangkan oleh Cik Ramlah. Puan Cik Aisyah. Cik Aisyah, Puan Ramlah. Farah Diana. Cik ke Puan? Cik, masih Cik. Siapa? You nama apa? Ada 2 nama kan? Farah Sandiana. Lain ada lagi untuk menjaga kewangan. Seorang bendahari adalah accessible, klaim cepat bayar. Klaim cepat bayar, tak jangan soalan sikit. Okey, ada lagi? Tidak ada. Jangan betul. Apa nak ketuk? Dia tinggal tu. Wih, apa ikan apa tak percaya? Ada ini. Ada saya cadangkan. Dia tutup aja tu. Awak nak cadang? Dia boleh pakai dia pun banyak. Okey, undian untuk Encik Hud. Empat. Lima sebut. Sekejap, saya dah lihat tak ada kira. Tiga je nak buat. 3. Ikan kenapa? Untuk Farah Diana. Kalau dia. Gaji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Minta maaf Hud, anda tewas. Dia boleh tidak dikembalikan. Okey. So, cepat dia habis ni. Nak balik rosak pun. Okey, last kita nak pilih 5 AJK. 5 AJK. Bendahari tak ada. 5 AJK. Boleh buat. Kalau Iskandar continue dia Ada bagaimana kita dia pilih buat ini. Okey, 5 AJK hari jawatan kuasa. Saya cadang boleh? Mesti boleh cadang tak ya? Boleh. Boleh ya? Okey. Anak masjid saya cadang Cik Nur apa ni? Ikan. Bagilah ada orang ikan dalam kabinet Menteri Perikanan. AJK seronok. Ayo kita geng. Dr. Adika. nanti kita boleh share. Saya cadangkan Dia Okey. tak ada, kita officially tak ada penonton. Cadang Kak Azam panggil Iskandar macam mana Abang dia ya. saya tak cakap dengan Iskandar. Azam yang cakap tak ada. Dia begitu je. Tak ada undi-undi lah. Ketika tersikin Hud Abang J. Ni? Korang ni pun kan? Pilih lah doktor kan. Hud lagi. Cakap apa? Ni siapa Riza dah? Bukan. Riza Tak. Tapi Riza. Dr. Adika. Lima je nak oh, Hud cadangkan Abang J. Tapi cadangkan apa kat situ? Afiq tadi. Afiq cadangkan tu. Kan? Sudah. Ni keliru balik. Okey, kita dapat dua. Mulut tutup ya. apa nama apa? Nama Hud tu padam. Ada Hud betul lah. Hud cadangkan Abang J. Hud.
Hampa tak sedang bagi, aku diam. Lagi? Ada orang mencik apa muda? Oh, tak boleh lagi. Tak boleh tinggal. Siapa cakap apa? Encik aku tak ada rezeki pun tak apa, boleh jadi MC lah. Claim lah. Claim MC. So, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Okey, dah lah. Lagi. Kata nak 5 je. 2, 4, 6. Kurang kot. Tulis saya tak tahu. Soal lagi syok lah. Bagilah banyak penduduk sikit. Ramai sikit lawan darah lagi. Dia sadakan Ramlah. Dr. Syikin cadangkan Ramlah. Jadi seorang boleh angkat 5 kali. Wah, 2 kali. dua lah. Boleh angkat set dah. Ha? Ada 7 calon nak pakai 5. Ada? 5 kali ke? Betul lah. Kan? Banyak orang tu sama saya buat. Mana boleh awak menolak pencalonan? Kita dah bagi wanita bertanding. kita dah bagi TV tau, sebiji. Okey. Tutup. Jangan nak sambung lagi. Betul. Apa cara tutup? Okey, Dr. Amir cadangkan tutup. Okey, undian untuk abaikan. Berapa kali? Angkat orang 5. lain. 5 kali. 5 kali kan? 5 orang kan? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Undi popular. Popular. Undi popular. Lepas tu Dr. Atika. Oi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Oh. Abaikan anda tewas undi popular. Dr. Cikin. Boleh 5 kan? Oh, 5. 5 kali angkat tau. Dia kali angkat tau. 3 dah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Berapa? 15. Oh, ni sengit ni. Encik Jamil. Kat juga. 1, 2. Sampai orang tak. Saya kena angkat tangan sebab dia pagi saya. Tak mau angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ini popular. Dari 15. Oh, kita bagi di usia anak-anak. Okey. Untuk Hud. Kata berapa kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. 17. Wah. Duduk sikit. Wah, ni sikit. Jadi kamu kena lah. Okey, untuk saya. Sedih. Bos, dia tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. 17 orang sikit. 18. Wah. Kisah Ramlah tak ada orang. Tak apalah. Demikian sebenarnya hidup seorang kampung. Okey, last Awak kan angkat. apa Ramlah? Dah habis dah. Ada angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tenang. 7. Alamak. 8. Saya terlebih angkat. Okey. Kira. Nombor 1, 2, 3. Oh, ada ni. Parisyah ni. Lah online ni tak kira Kira. Kira Oh, tu dah tulis dah siap dah. Dah mudah tu. So, AJT sekarang betul?
Yes, tertinggi. Okey, jadi sekarang saya Put, Cik Jamil, Dr. Syikin dan Dr. Atika. Okey. Tak boleh, begitu kan? Okey, so kita dah selesai pemilihan. Kita akan memilih lagi pada tahun 2027 ada berapa? So saya menjemput kembali barisan kabinet yang baru. Saya pula nak meletak jawatan kali ini. Jadi ya perlukan masa sekejap. Nama. Silakan AJK baru, ahli jawatan baru, pengurusi baru, pengurusi lama, kem baru. Tunggal baru. Kalau apa? Saya kata apa? Okey. Okey, dipersilakan Cik Sulaiman untuk auditor. Oh, Saya mencadangkan Haji Roslan. Haji Roslan. So Haji Roslan dah berkelip-kelip dah tu. Dah bagi apa pemeriksaan kira-kira? Dua orang Haji Roslan dicadangkan oleh Hafiz. Auditor cum MC. Saya cadangkan Cik Farisha. Cik Farisha. Cik Ismail mencadangkan Cik Farisha. Jadi belajar benda baru auditor. Tuan Haji Roslan. Cik Ismail. Okey. Sekarang dia dua liter. Selesai ni. Saya nak tambah dia satu. Nak bagi ada di. Ada siapa nak kenang ni? Baru ke depan lah. Jangan baru. Saya sedangkan Fiza. Tuan Fiza. Dah. Balik lah. Kita ada lunch kan? Okey, lunch tidak disediakan. Lunch online. Saya sekadar mencuba. Nampaknya tidak berjaya. Minta telefon sikit. Okey. Ada lagi cadangan? Tutup? Siapa nak tutup? Siapa dia? Gaduh. Soalan cadang untuk Soalan cadangkan untuk tutup. Masyarakat cadangkan untuk tutup. Okey, kita mengundi untuk Tuan Haji Roslan. Ini sekali ya, Dok? 1, 2 kali dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Farisha. Akak berapa kali? 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tuan Fiza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Selesai. Jadi pemeriksaan kira-kira adalah Tuan Haji Roslan dengan Cik Farisha. Masa lengkaplah kabinet nilai untuk lagi 2 tahun. Dengan ini izinkan saya mengundur diri. Sedih pula. Okey, saya persilakan Cik Sulaiman untuk ucapan ala-alaan di musim yang baru, mulakan hari yang baru. Sila-sila selalu jangan tak bergaduh, tak boleh. Tahniah kepada yang dipilih tapi datang dengan daripada orang kan. Saya sebenarnya tak gembira dan tak sedih, tetapi saya terima tanggungjawab ini
dan saya cuba melaksanakan dengan yang paling baik. Sebenarnya 2 tahun sudah saya dah mula menulis secara rasmi kepada beberapa orang senior members bahawa saya bersedia. Saya bersedia untuk melepaskan jawatan ini bila-bila masa. Kerana saya rasa selagi saya ada, kita tak akan melihat second liner untuk muncul ke depan. Saya sedia untuk membantu. Even sekarang pun sekiranya ada orang yang individu yang ingin ataupun rasa nakkan lagi, saya boleh at any time untuk menyerahkan. Sebab saya really looking forward for the new generation to be part of the main cast of NES. Sebab mungkin mereka ada idea baru. Selain daripada itu, untuk menetapkan kesinambungan ke depan. Sebab saya selalu bercakap, saya is part of a team. Yang dipilih ni adalah kerana requirement ROS. Tapi kita tak nak kita terpaksa penuhkan juga bis ni. Tapi sebenarnya NES kita develop not on individual, kita develop as a group. Saya melihat NES di pasaran sebagai NES. Era NES di Sulaiman is NES sebenarnya dah lama berlalu. Selepas 9 tahun ini, kalau ada lagi dalam minda you all bahawa kerana saya you all ada dalam NES, saya rasa benda itu perlu di-eliminatekan secepat mungkin. We work as a group, we take the responsibility as a group. I always respect the expertise of everyone. Even though yang namanya tak ada kat sini, saya tahu Atika, we are actually sekarang ni kita ada seorang designer je selain daripada Audrey. Audrey ada kat dalam. Audrey memang kita minta, Audrey kita minta dia head of production of publication. Sebabnya itulah kepakaran dia dan we are depending on her on that one. Sebab banyak kerja-kerja publication yang masuk sekarang. On the daily design, kita dulu ada saudara Maran, tapi dia ada isu dia sedikit personal, dia mengundur diri. So sekarang kita bawa masuk Atika actually untuk bantu kita. Sebab kadang-kadang kita kena lebih. Kita tahu ada AI sekarang, assistant apa semua kan. Itu perlu. Walaupun Atika tak ada nama kat sini, jangan rasa terpinggir. Jangan seorang pun rasa terpinggir kerana nama mereka tak ada di sini. We work as a team. Okay? Tapi Hakim jangan terlalu seronok. Kau takkan terlepas. Sebab biasanya bila kita dah settle down nanti, kita akan invite beberapa nama to join dan jangan lupa malam saya kata ada satu grup yang silent, kita panggil Free Sabilillah. Grup itu still active. Mungkin ahli-ahlinya akan bertambah dan mungkin Hakim ada dalam Fisabilillah. Semalam Dr. Latif kata dia rasa macam tak happy tak ada dalam grup tu. Mungkin Dr. Latif pun akan ada lah juga dalam grup tu, saya tak pasti. Lepas dia jadi wet. Okey, Wajib. Itu kita pakai kabel. Kita pakai kabel. Apa benda dalam ni? Ada. Oh, aku popular. Tak ada, dia memang macam sentiasa pergi mana pun dia popular kan. Okey, tapi tak apa. We need macam Datuk Syah kata, branding. We need the storyteller. Kan? Storyteller. Kalau tak ada storyteller, saya bercakap dengan saudara Kayum. Terima kasihlah beri saya banyak input dari semalam sampai hari ini. Sebab beliau ada pengalaman dengan kuasa tu. Betul. So nanti kita dah settle down, nanti kita akan tengoklah satu-satu dengan lebih baik. For now, dan just dulu tak ada immediate discussion. Tapi kita tahu yang sedia ada, projek-projek yang sedia ada, planning-planning yang sedia ada, kita akan teruskan. For your information, untuk produk buku publication kita ada 2. Satu Shaky, kerana kalau saya kata saya nak cerita sedikit, semua dah lulus, tetapi kerana
gambar saya bersama pegawai agensi tersebut diviralkan di HQ dan di jabatan mereka, tiba-tiba projek itu di-KRB. Okey. Dah sampai kat sini pun. Okey, dah sampai kat mulut pun. Cuma ada individu memviralkan gambar saya yang saya tak ingat bila mana gambar saya dimaklumkan gambar saya sedang menerima dokumen daripada individu tersebut, diviralkan sampai ke HQ, projek KRB. Patutnya start bulan ni. Dan kita pun dah start preparing, kita dah start working on the database and so on. Odi pun dah start, publication group pun, writer pun dah start doing all the groundwork. Tapi kita tunggulah what is the next program. Esok hari Isnin, saya, Cik Jamil dan Audrey akan berjumpa dengan satu lagi pegawai daripada satu lagi agensi untuk fine tune satu lagi publication. So far kita ada 2. Sebab saya nak ambil pengalaman tahun lepas. Tahun lepas kita buat at once 4 lah lebih kurang boleh 4 publication at one go. Untuk mengulangi sejarah itu. Tapi kita kena tepuk tangan juga. Kita buat 4 tau dalam tempoh 6 bulan. Satu tepukan lah kalau semua orang aduh. Jadi nak saya cerita saya ada satu hari saya diminta hadir ke printer pada jam 5 pagi kerana untuk confirm sebelum tekan Swiss. 5 pagi lah. Saya datang 4.45, saya kena marah. You must come at sharp at 5 because 4.45 printing yang previous tu masih ongoing. So bila my staff tengok you datang ke 4.45, dia stress. Saya stress, staff dia pun rupanya stress. Okey, dengar saya dan Cik Mal tunggu macam baru keluar dari kereta. Buku panas-panas, wrap, masuk dalam kereta, ready to go. Satu ke selatan, satu ke utara. That is actually the situation. Kan? Saya sebenarnya tak suka cerita yang susah sebab takut you all takut. Kan? Yang susah biarlah berlama-lama. Saya pernah dengan Cik Jamil untuk printing kat kilang bungkus kilang bungkus siap 2 pack, kita angkut masuk kereta, deliver. Patah balik kilang, collect lagi. Saya dengan Cik Jamil. Itu printing. Sebab itu saya nak pesan lah. Okay, kalau deal with the buku ni, when deadline set, saya nak minta tolong sangat-sangat siapa-siapa yang dalam sistem publication tersebut, tolonglah make sure semua sistem go. Sebab yang kepala ni, yang dekat bawah ni, contoh saya dengan Cik Jamil ni, kita punya printer, saya tak reti nak cakap macam mana. Maknanya contoh, diorang bagi kena sampai sana pukul 12 pagi, 12 tengah hari, sebelum pukul 12 tengah hari esok. Itu yang terjadi pada Cik Main. Kak, jangan terkejut Kak, jangan marah Kak. Tak ada orang lain. Sebabnya Cik Jamil pergi ke Johor terpaksa sebab beliau adalah kenalan Puan Dili yang lama. Saya terpaksa ke utara kerana saya memulakan perbincangan di utara. Bukan nak paksa Mael pergi Johor, saya kerana saja nak paksa. Kerana kita nak make sure kita deliver the product by hand. Dan kalau ada komen, duit. Saya pernah berlaku, saya cerita pasal publication. Saya pernah deliver bersama Cik Jamil. We travel all the way to Perlis. Dengan happy-nya pukul 8 pagi, tak mandi pun, letak buku depan ketua pengarah. Tiba-tiba pengarah tak happy. Dia cakap, kalau you tak buat immediate correction, this is the last time that I'm going to work with you. Tahu kan? Apa yang berlaku? Kita dah bawa the load of buku, immediately masuk balik dalam kereta, hantar balik ke Kuala Lumpur, dan the next day we do the correction, we send back to them. That is publication. So, apa yang saya cuba nak sampaikan,
make sure whoever involved dalam sistem itu mesti jalankan kerja mereka dengan tepat. Okay, sebab semua orang ada rushing for the glory. Ini cerita publication lah. Yang site tu saya tahu, semua orang expert. Kita nak buat survey, kita nak buat apa. Publication is another totally another story. Betul kan? Saya kena salam lah kita ni. Ini my partner in crime. Kita went through so many things in terms of publication. Seriously. Jangan ambil remeh. Dalam buku mana yang color kuning, buku mana? Bulu muda ke? Yang warna kuning, lettering kuning. Saya cerita bulu muda. Bulu muda. Print keluar ayat atau teks yang sepatutnya warna hitam tiba-tiba ada shadow kekuningan. Apa yang berlaku? Kami kena pergi 3 mesin yang berbeza di 3 company yang berbeza untuk jadikan teks yang sepatutnya hitam dan tiba-tiba ada yellow shadow hitam semula. Ini cerita real tak? Puan, tuan-tuan. Contoh kami dah print di syarikat satu, kami dah print, tiba-tiba teks yang sepatutnya hitam keluar kuning. Dah cuba, tak boleh. Dah panggil mekanik, dah servis mesin tu, tak boleh. Pergi kilang nombor 2, buat dekat mesin baru, mesin lain pun kuning juga. Sampai ke mesin ketiga baru dapat betul-betul hitam. Saya tak cerita tau benda ni pada ramai orang. Different company, different machine. That's why kami berkampung, saya berkampung, saya sampai cakap dengan diorang, boleh tak you bagi air worker pass untuk staff. Itu satu. Itu pun kita tak perasan. Bila kita buka, bang, kenapa gambar katak ni tiba-tiba ada satu splash? Akhir juga. Betul kan? Okey. Itu belum Mak Edi mula-mula dia tak nampak. Bila dah siap baru dia selalu nampak. Masa mula-mula kita buat drop dia tak komen dah. Ni saya cerita saya mengadu ni kan. Kan bagikanlah kita kajian kali. Janganlah bang macam gitu bang. Kalau nak komen awal lah bang. Dia bila dah siap semua kita dah masuk print baru dia cakap ini salah ni. Itu maknya. Tapi itulah dia scenario lah. Taklah saya cerita realiti pun. Semua pun tahu. Habib pun mungkin tahu kami. Kan. Sebab tu sekarang dalam sistem kita cakap dengan yang baru-baru ni, selagi Mak tak confirm, maknanya belum siap. Tapi Mak cuma muncul last lah. Abang-abang tak juga. Ni saya mengadu kan. Kami pun tengok, kami dah boleh sampai ke level 4, Mak baru di komen level 1 kan. Itu Mak Kena berubah. Jadi dia kena letak jawatan ni. itu pun Hakim betul dia pilih lagi. Kenapa nak pilih dia? Kenapa presiden? Dia pilih lagi. No, one lagi. Macam saya kata tadi, siapa yang terlibat dalam sistem, tolong take immediate action. Jangan tunggu dah sampai printer, dah dekat printing company, baru kita komen, ni salah. Betul. Ni, 3 orang ni. Seorang dah kahwin. Yang selalu hadap benda ni. Saya, Jamil, Ori dan Elvin. Nanti tak ada dengan Elvin. Right? Tapi inilah orang yang selalu jadi orang kata tekong ataupun tukang cucian. Apa juga yang berlaku, kita yang last. Itu yang saya nak kita in term of publication. All in all, saya cakap lagi sekali, we have done a good job. Tetapi selepas dengan Datuk Syah cakap semalam,
ingat kita dah buat banyak. Tapi sebenarnya banyak yang kita boleh buat. Betul kan? Okay, thank you very much. Saya macam sekali lagi saya katalah, ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang rasa tuan-tuan bersedia untuk menerajui NES, sila beritahu saya macam sentiasa akan membuka ruang untuk tuan-tuan maju ke depan dan bersama-sama. Tapi make sure kita buat benda bersama-sama. Okay, all the best, safety, safe drive home. Kalau tak ada makan kali ni bukan keputusan saya, Hafiz dia buat. So, yang tu kena tanya dia. Tapi for the past 2 days, I think kita dah banyak kongsikan. Kita dah belajar banyak benda, kita dah dengar banyak benda. Kita harap kita boleh bergerak ke depan dengan lebih baik. For the observer, terima kasih banyak. Saya tak pasti pengalaman 2 hari ini membuka ruang tu, membuka minda you all melihat kita dengan lebih jelas, lebih dekat. Kita memang perlu support dari luar. Kita perlu gambar-gambar yang bukan dalam bidang kita sekarang. Gambar burung biasanya kita tiada kerisauan, tapi gambar-gambar yang lain tu macam memo, semacam apa, memang kita tiada risau, banyak risauan di situ. So silakan. Kalau ada keinginan untuk meneroka bersama NES dengan lebih baik, saya membuka ruang untuk interview. Nanti interview Hakim cakap interview, tapi sebenarnya dia pun interview lah aku juga kan. Okey, saya membuka ruang lah. Apa-apa nanti sembang dengan user. Sekiranya melihat, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat NES ini sebagai satu platform yang boleh membantu memajukan tuan-tuan. Pertukaran alamat daripada nombor 8 ke nombor 12 untuk alamat baru tumbuhan kelestarian ekosistem ayam. So inilah untuk perhatian semua. Kedua adalah berkaitan dengan office. So nanti saya akan Puan Fiza ada perencanaan di Bangi. So mungkin nanti kita akan boleh buat lawatan kat sana dulu kot. Kita survey dulu. Sebab kalau kadarnya sesuai, mungkin boleh dicanangkan untuk office sementara dulu kot. Sebelum kita cari alamat office yang permanent lah. Okay, saya buka juga kepada sesiapa yang ada perkara yang nak dibangkitkan. Saya tak pasti sebab tak perasan dalam perlembagaan kita ada letak macam mana. Contohnya kita ada tak whoever yang nak jadi ahli NES, dia punya macam sains borang yang mengatakan whatever bahan ke gambar yang kita ambil. Contoh bila saya ambil bahan-bahan NES untuk saya hantar kepada berita harian tersebut, so adalah ambil NES. So ada tak macam kita ada satu soal katakan katakanlah gambar-gambar yang di bawah projek NES kan, katakanlah I ambil gambar Leman kan, so I hantar ke berita harian. So maksudnya elak dia kena saman ke kenapa ke macam tu. Maksudnya bagi konsen untuk kebaikan lah, maksudnya untuk perkara yang itulah, yang perkara yang misalnya perlembagaan kita ada loose juga, banyak loose sebenarnya. So mungkin akan dicarikan satu mesyuarat jawatan kuasa AJK. Sebab kalau nak bincang hari ni sampai tengah hari petang buat center. So ada beberapa perkara yang perlu diubah. Contohnya contoh perkara ni adalah bila ahli, contoh ahli nak berhenti, dia kena bagi surat 2 minggu sebelum. So mana-mana perkara yang boleh dimudahkan, kita mudahkan kat proses untuk ahli itulah. Satu dari segi kewangan mungkin kita boleh seperti yang kita tengok tadi ada 100,000 lebih. Mungkin boleh kita perbaiki, kita buat maksudnya pecahan. Sebab kita di lapangan kita selalu pergi dulu baru kita maksudnya kena keluar dulu lah. So dengan amat yang kita ada, insyaAllah kita mungkin boleh allocate. Contohnya advance, lepas tu kat advance pun kita pergi around lah. Maksudnya pergi ekspedisi. Contohnya kalau ekspedisi di Lenggo, 3 di Penang, itu kos yang besar. Lagi banyak perkara berlaku kan, kenaikan minyak semua tu. So
So memang akan diambil dikira dan akan dibuat satu mesyuarat AJK lah untuk untuk kita telitikan setiap perkara dalam perlembagaan. Ada lagi? Okay, kalau tak ada, boleh fungsi. Okey, ada tak lagi? Memang kita ataupun anything untuk next kita boleh guna lah untuk apa-apa tujuan. Mungkin all the photographers mungkin setuju lah. Macam mana? Copyright ni sensitif sebenarnya, sangat sensitif. Dia kalau nak buat memang tak akan habis lagi. Cuma kita perlu berhati-hati. Setakat ni kita cuma based on mutual understanding, kita tak ada black and white. So kita punya mutual understanding, once you involve in that project and you appointed as a photographer, so your whatever your sharing, your outcome, you belong to next boleh pakai. Tapi kadang-kadang bila tak ada black and white ni, dia akan jadi orang boleh petikan. Okay, and nowadays the social media pun kena careful jugalah. Sebab social media tu boleh digunakan as a good platform ataupun a bad platform macam tu. So berhati-hati dalam hal juga perkongsian. Macam saya kata yang terkini, ambillah contoh, tiba-tiba gambar saya diviralkan, tiba-tiba projek kena pun. That is something yang unthinkable lah pada saya. Tak boleh nak imagine pun, tapi benda tu berlaku. Seriously berlaku. Saya tak create a story. This is a real. Right? So okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak beri buka ruang sikit lah. Kalau tuan-tuan yang observer, boleh. Jadi kalau untuk pandangan baru saya sebagai observer jadi kalau untuk dalam persatuan, sepatutnya dia ada satu lagi elemen yang pertama, jadi kita sebagai tata kelola. Tata kelola ni melibatkan tentang in case kalau sepanjang ahli melakukan apa-apa yang against the law, adakah betul akan membawa imej individu ataupun imej persatuan. Jadi saya mencadangkan kalau boleh, selain daripada apabila kita melantik satu lagi satu bahagian ataupun AJK khas berkaitan tata kelola ataupun berkaitan legitimasi. Jadi selalunya ni kebanyakannya ini sebagai contoh, kita sebagai poster, my wife kita sebagai lawyer. Jadi apa-apa anything berkaitan tata kelola akan dihandle oleh dia yang someone have basic basic law something. Jadi berhadapan boleh dipertimbangkan. Dari segi education tadi mungkin boleh komen sikit. Education. Itu lebih kepada sebenarnya itu daripada AJK ni kita boleh wujudkan satu AJK Jabatan Kawasan Khas. Jabatan khas tu kita boleh lebarkan salah satunya tata kelola, satu lagi tu mungkin ada partnership, corporate partnership, education parts. So kena precise kan, AJK itu memegang jawatan specialize dia apa. So kalau kita letak AJK, dia sebagai satu perkataan generalized, terlalu surface. Jadi dia tak mengkhususkan pun dalam AJK tu boleh kita design siapa yang akan jadi ketua technical, siapa yang akan jadi ketua untuk hubungan corporate, siapa yang akan jadi ketua untuk tata kelola, satu lagi tu mungkin daripada fabrication, siapa yang akan menyetujui itu. Jadi lebih precise supaya AJK ni tak redundant. Tugas dia, dia takkan ada politisasi ke depan, kata this is not my task, this is your task, supaya lebih precise dia. Ini sebagai cadangan saya kan. Okey, terima kasih. Okey, kalau tidak tak ada kata apa, saya nak minta Hafiz kira komen lah. Sebab Hafiz terlibat extra lah. Hafiz ni sebenarnya boleh media untuk KLIS dan kita tahu bekas bukan sekarang dah bekas. Okey, so tinggal sikit lah. Kalau tak pasal KLIS pun, just overall view of what do you think that we can improve ourselves dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sulaiman. Saya tak dapat cakap sangat. Saya cuma berterima kasih lah kerana mengajak saya untuk
apa yang ada di latar belakang NICE, macam mana pemilihan berlaku, semua ni experience baru lah bagi saya. Tentang KIS, saya pun nak cakap lah, saya pun ada juga payment sangkut. Cumanya biasanya kita kalau kerja dengan kontrak ni memang ambil masa yang sangat lama. Dia lagi besar company tu biasanya lagi sangkut bayaran. Jadi tapi kita tak expect lah sepanjang ni sangkut dia. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat nanti kita akan finalisekan final meeting dengan saya lebih berhormati dan InsyaAllah dengan berlangsungnya final meeting tu kita boleh selesaikan payment lah. Okey, dia. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya juga nak minta pandangan sikit daripada Tuan Haji Puan. Tuan Haji Puan ni dia kita punya strong supporter lah. Dan kita panggil tempat dia tu sebagai kita punya in-house markas lah. Markas untuk gaduh, markas untuk macam-macam lah. Kita Haji dah been monitoring us for many years. And Haji background dia memang finance lah. Saya kenal dia pada tahun 1984, tapi we lost contact until way back in berapa ni? 2018, 2017 lah. Lebih kurang tu mula-mula semua jaga protect, semua protect integrity lah. Tapi sebenarnya lama-lama kita back to normal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dikenali sebagai kumpulan kepala masyarakat. Sebenarnya apa? Baik. Saya mengenali NES 2018. Bermulanya dengan burung putut di Taipei. Tapi hari ini ada hood dalam NES. Okey. Dan saya melihat NES grow daripada kecil sampai ke hari ini. Memang totally different. 2018 ke hari ini memang totally different. It's a bigger NES that I see. Right? Tadi bila sebut pasal office, saya ingat saya nak offer tempat saya office di Taipei. Tapi dah ada offer di lagi. Anyway, saya offer tempat saya sebagai second office. Whenever you are ke utara, wherever you are in Taipei, kalau you need a place to work, datang sama saya. If you need a place to stay, come to my place. Because whether I like it or not, I have to admit that tempat saya grow dengan NES. NES mula pakai tempat saya, NES mula pakai dewan yang saya buat, whiteboard, projector, kolam renang dah jadi kolam ikan. Okay, so anggaplah my place tu as part of NES. So I ada kenal dan involved with a lot of NGOs, tapi NES is different. The way that NES operate is totally different. You work as a team. Betul lah Cik Liman cakap tadi, jangan tengok NES as Sulaiman. NES is NES, Sulaiman is Sulaiman. Dan semalam dia dah heart talk dengan saya, dan saya pun agree dengan dia that there's a new young should lead this NES. Dia bukan dia nak face away atau run away from this NES, tapi there must be a generation that take over of this. So that is my piece of comment on it. Yeah, what is for this? Thank you Ji, thank you Ji. Tapi nak pergi Pak Haji Puan, kena tunggu musim durian. Okey, offer di grup, tapi respon sangat slow. Tiba-tiba kita dapat lifeline daripada Kuantan. This couple travel all the way to Kuantan, to Tanjung Priok, from Kuantan. So
Itulah kadang-kadang kalau kita perlu dalaman, kalau dalaman tak ada, tiba-tiba Allah hantarkan orang-orang lain dari luar untuk bantu kita. So alhamdulillah. So hari ini Cik Hakim, and then for the past 2-3 months I've been travelling to Kuantan and so on. Cik Hakim has become a very good host. Bantu kita banyak. Dan Puan Aini asalnya anaknya yang sulung adalah kita punya student for Nature U di Taman Tebu. Beliau travel all the way to Kuantan to hantar anak dia attend kita punya program di Taman Tebu. Dan finally the parents now is with us. Dan the anak also is with us tapi kat luar. So nak dengar sikit lah apa pandangan dan apa agaknya yang boleh kita bekerjasama. Contoh-contoh selepas ni kita actually bermulanya saya dekat sini is purely on the basis of curiosity. Because my daughters, anak perempuan kami yang sulung tu somehow dia sangatlah into nature. So I think it is bila kami dapat join dengan program from NEST, it is also a learning opportunity for me, my wife. Okay, sebab before this it's all obrol, and that's it. Okay, but now daripada Tanjung Piai itu it really change lah sebenarnya. It's never obrol anymore. It's always kenapa dia macam ni. So now we got to learn on identifying words. And then now my daughters pun dia dah evolve into some other creatures pun sebab tak tahulah budak kecil dia punya power of absorption knowledge tu sangat hebat. And the path that NEST is going forwards, which is biodiversity, it looks like a good opportunity for us to learn. Okay, my wife is pokok, especially yang canopies tinggi itu. So nampak gaya macam ada orang kat sini. And then our own organisation pun, we are going into fish. Okay, and ada orang juga kat sini. Yes. Okay, so hopefully our affiliation will last. Okay, whether we want to join NEST atau tidak, InsyaAllah kalau ada rezeki adalah yes. Okay, tapi we really hope untuk dapat affiliation yang for very long time lah dengan NEST, because I don't see it, I see it personally as a platform for me to learn a lot of new things. Okay, especially benda-benda outside of class. Okay, saya dengan wife we are from engineering. Okay, but then because of our children, we change our path totally into education right now. Okay, so kami juga berharap kalau NEST perlukan any kind of help in terms of education, we surely can help you. Okay, free sabilillah lah. Okay, I think that's all from us. Thank you. Untuk nak jadi ahli NEST tu kami go dulu sebab our responsibility sekarang tu macam banyak, macam Encik Sulaiman pun dah warn kalau masuk ahli NEST kena menyumbang. Kita naklah masuk NEST macam tak ada apa-apa kan. Okay. But we are really interested with the education punya side lah. Kita nampak yang kami nampak dengan mata kami sendiri macam mana Nature U tu, saya paksa anak saya masuk Nature U punya kelas buat yang hari tu waktu dia kecil tu. Tapi somehow that class start to develop dia punya interest in environment, in nature, and actually daripada situ juga
you go more detail than what we expect. And bila kita baru tahun lepas kita ada anjurkan Nature Discovery Camp, sebab saya sendiri mencari orang yang menganjurkan Nature Discovery Camp, sebab selalunya bila Nature Camp selalu macam masuk hutan buat survival, main rafting, that's all. Tapi kami tak jumpa yang mengajar mengenai macam mammals sebab saya tengok dekat overseas dia ada macam Nature Camp yang dia ada siap bagi assignment, you have to collect this data of bird selama seminggu and then you have to present the data. But there's no such thing in Malaysia. That's why we start the Nature Discovery Camp. Dan saya nampak macam mana Nature Discovery Camp tu start to develop the kids supaya lebih macam bila jalan nampak, burung lah. Kalau dulu dia macam, burung macam tu. Sekarang ni dia dah detail. Lepas tu bila kita ada buat permaculture garden, bila kita ajar biology, diorang korek-korek tanah, diorang tengok mist ni apa. So the interest already started. So saya rasa sayang kalau education tu tak ada masukkan element of nature, sebab secara nature-nya kalau parents tu very into nature, anak akan very into nature tu. Tapi kenapa kita nak menunggu parents saja, tapi kita sebagai masyarakat tidak tolong connectkan, bukan bergantung pada parents saja. So kalau ada next nak ke arah education yang macam tu, maybe we are very interested to contribute lah. Okay, itu saja kot saya. Terima kasih. Okay, saya setuju dengan puan ni. Okay, macam Gazi anak saya ni macam dah ikut. So dia sebenarnya start ikut burung ni, bird ni, umur dia 4 tahun tak silap. Kecil lagi, dalam stroller lagi. So daripada kecil dia dah minat animals ni lah. Jadinya kalau saya lebih suka kalau nest ni buka satu tempat lain lah yang khas untuk education untuk anak-anak yang minat sangat dengan binatang ni. Sebab dia orang, bila dia orang minat binatang, bila dia tanya saya tak tahu sangat kan. Jadi bila dia orang ada program pergi ada nature camp macam tu, jadi dia orang bebas untuk bertanya apa saja yang dia orang nak. Sebab kadang-kadang kalau dia orang risau buku pun, baru-baru ni dia dah salah information lah. Dia dah bergaduh dengan Afiq dah dekat rumah, dia kata snake tu tak ada bones, sebab dalam buku dia baca tak ada. Jadi dia perlukan camp-camp yang macam ni, yang dia orang boleh tanya apa saja yang dia orang rasa dia orang nak tanya lah kan. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang dia tak fokus pada burung saja. Dia lebih kepada macam wild animals tu kan, dia orang suka. Jadinya saya setuju lah yang macam Cik Sulaiman kata, nest ni jangan fokus pada burung saja. Kita buka kan pada semua binatang lah. Jadi dia buat kanak-kanak ni kritis kita lagi kan. Dia orang yang nanti akan take over society kita ni. Terima kasih. Untuk skim insurans ini mungkin free banyak awalnya. Saya semalam Cik beritahu saya, kami dah cari banyak di Kuala Lumpur tapi tak ada agensi yang sanggup sebab dia tak tahu nature kita sebenarnya, apa yang kita buat. Tapi Cik Hakim ada beritahu saya semalam untuk PA, grup PA pada kadar RM50 setahun per seorang. Tahu je kan? 50, tapi saya belum dapat official petition. Kita dah bincang, saya dah bincang dengan Afiq, dengan the senior management. Kalau boleh kita nak insurekan sebab ada insiden yang berlaku kebelakangan ini di kalangan ahli kita. Memang kita so far tak ada insurans kecuali project insurans. Tapi saya cuma nak survey sebab saya punya bos lama selalu kata kalau kita beri saja orang kurang appreciate. Kita bagi free kan? Orang tak kisah pun, orang tak ambil buat pun kan? Kalau tak payah buat apa pun free. Tapi contohlah kalau RM50, kalau nest ambil separuh. Ni survey dulu
dan kita harap boleh jadi mental asal. Kalau kata RM50 setahun, kalau NES bayar 25, kalau you all bayar RM25, boleh tak? Boleh. Yang tanya dulu. Setahun. Maknanya NES kalau RM50 lah ini saya baru awal ni baru dapat dapat yang kira awal ni. Kan 50-50. Sebab kalau kita bagi free macam nanti orang tak ada nilai pun. Kan? So kalau at least kita membayar sedikit. Sebab tu dulu masa zaman saya kerja memang kita tak ada polisi FOC. Mesti ada sikit untuk orang yang kita mendapat itu dia akan rasa dia komited. So ini free. Kalau you all setuju, majoriti setuju, saya akan terus berurusan dengan JAKIM untuk dapatkan official quotation. Dan kalau itu mungkin the first task yang AJK kena approve lah. Selepas itu, bila AJK baru ni nanti, itu perkara yang pertama dia kena approve. So maknanya kalau 50-50, kalau tuan-tuan setuju, saya akan teruskan urusan dengan JAKIM. Boleh? So maknanya berapa yang gila kalau RM50? Lebih kurang 60,000 coverage for RM50 per year. Tapi tuan-tuan NES tanggung 50%, individu tanggung 50%. Boleh RM60,000. So in the event kita tak minta kejadian-kejadian kemalangan berlaku, tapi kita tak pernah tahu bila dia akan berlaku. Kita ada satu pengalaman yang saya unthinkable. Saya tak terfikir. Sepatah kata apa, kalau kita listkan perkara itu dalam list kemalangan, memang tak ada dalam list tu. Contohnya kalau insurans tu, contohnya kan ada 10 jenis kemalangan yang kita lalu tak ada dalam list tu. Saya tak pernah terfikir. Tapi bila saya mendengar penceritaan Apung di mana dari mula sampai ke akhir dan saya sendiri melihat proses tersebut, saya rasa saya tak tahu nak kata apa. Alhamdulillah dah recovery, tapi kesannya masih ada. Saya rasa yang tahu-tahulah, saya tak perlulah nak ceritakan dengan detail. Tapi atas tiket itu kita cuba. Ini adalah inisiatif kita lah untuk memberi sedikit coverage kepada protection kepada ahli. So mungkin yang lain tak buat, tak apalah, kita buat tak apalah. So we take some, you give some. Boleh? So okay, ada apa lagi kita? Terus Amin nak cakap apa? Terus Amin grup ni ada nak cakap apa? Kita nak cakap apa? Kita dengar sikit dari Pagi ini saya daripada intern UCM daripada bahagian Forestry Science. Saya daripada Forest Management lah sebenarnya. So untuk LGM kali ni first time saya join LGM untuk internship degree. Before this saya daripada UPM Sarawak, which is saya intern dekat Logan Bulu National Park. So ni first time saya join LGM untuk intern lah. Sebenarnya ni saya nampak untuk LGM dekat program dekat uni dah berbeza sikit daripada dekat company, which is benda ni kita praktikalkan yang in real life. Kiranya bukan under uni, tapi kita tengok betul-betul in company untuk kita grow di company lah sebenarnya. So bagi saya benda ni pendedahan yang baik untuk saya sebagai intern juga, untuk saya di in future. So bila saya nampak ada pencadang, ada cadangan daripada ahli-ahli NES sendiri, so saya nampak setiap orang ada pandangan-pandangan berbeza dan ada pro and con sendirilah. Kiranya mungkin daripada segi individual dengan grouping punya ke. So saya nampak benda ni satu benda yang baik lah. Terima kasih untuk sebab bagi saya peluang untuk join LGM kali ini. Farus, nak dengar ke? Macam dengar. Asyik baca doa kan? Bagi dia cakap lagi sikit. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fairuz Nazri. Saya belajar daripada UMK dalam bidang sains sumber asli. Jadi saya intern dengan NES ni dari bulan 10 sampai bulan 6. Agak lama sebenarnya saya praktikal, tapi 8 bulan lah.
sepanjang saya praktikal kat sini, memang banyak ilmu yang saya dapat lah. Sebab saya memang nak menambah ilmu tentang bro. Cuma mungkin saya jenis yang lambat belajar sikit. Jadi sepatutnya 8 bulan tu dah cukup tempoh yang banyak lah sebenarnya untuk kita tahu jenis burung. Tapi pada saya yang tahu macam sikit je. Tapi tak apalah, mungkin saya yang slow dalam belajar. Tapi saya akan cuba usaha lagi. Dan terima kasih sangat-sangat pada ahli-ahli dalam NES ni. Sebab bagi saya setuju ajar banyak sangat tentang burung, tentang gambar, tentang cara nak terbitkan buku, cara buat survey, cara buat report, semualah. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Saya sangat menghargai masa, tenaga, sumbangan, idea dari semua. Doa yang baik-baik lah untuk kita terus maju ke depan dan sama-sama kita dapat menyumbang kepada komuniti dan diri kita dan kumpulan kita sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu request daripada Dr. Amin, seperti biasa, foto-foto. Boleh. Maknanya diminta begitulah. Maknanya first the whole, semua satu tim, semua orang yang hadir. Kemudian kita pecahkan ahli NES. Kemudian katanya ini baru untuk reporting bonuses. Okey, kita jumpa di luar sana. Ikut Dr. Amin. Terima kasih ya semua. Mohon siapa yang tak boleh lagi kad kunci. Tanya yang dibeli tapi nak baikkan kalau yang masuk lagi kalau dah masuk lagi kita ada Brad, kau bawa air kan? Ringan lah.